Yo, what's up guys? Welcome back to Caxman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang apa khabar? Korang dalam keadaan sihat walafiat. Malaysia dan Indonesia sama-sama kita hapuskan COVID-19. Apa khabar semuanya? Selamat tahun baru 2021. Hope this year is gonna be a better year than before. Jangan lupa pakai mask, jangan lupa penjarakan sosial, jangan lupa selalu sanitize tangan. So hari ni aku nonton Vinafan yang bertajuk Dil Dewana Donta Hey. Aku tak pernah tengok cerita ni, so tak boleh nak bercerita kat korang lah. Kita tengoklah Vinafan. Dah lama tak tengok, kangen. Lanjutkan videonya, okay? Yang kita play gang kita play Oh, yang aku tahu kali ni dia pakai siapa talent yang baru pasangan dia. Aku tak pernah tengok lagi pasangan dia. Tengok lagi mantap ke daripada Chan Berju? Oh tu lah, baju hitam tu talent dia. Hijau. Kenapa dia punya video asal dia macam familiar tempat dia ni? Dekat mana tu tabung haji. Cerita asal dia dekat Malaysia. Apa ni? Rista. Menarik. Tapi style lah dia punya talent baru ni. Ya, Vinafan. Vinafan. Akshay Kumar. Vinafan macam biasa lah kan, dance queen. Mestilah power. Karisma Kapoor. Power ada menarian. Confirm. Aku baru tahu. Aku tak pernah tengok cerita ni. Tengok betapa noob ni, betapa ngoknya aku ni. Rupanya cerita ni asalnya dia buat dekat Malaysia.
dekat sekitar KL. Wow, power gila. Patut Vinafan datang KL shoot parody ni. Tapi tak boleh kan, pandemik. Mana tahu lepas pandemik nak datang KL. Roger. Lanjut. Muka talent ni macam satu artis kat Malaysia ni tau, Sam Bangface. Serupa tu. Tapi dia punya expression muka dia not bad lah, talent baru ni. Confirm dekat Malaysia. Tengok kereta Wira, kereta Kembara. Kenapa aku baru tahu ada cerita Hindustan shooting kat KL Nampak sangat aku tak pernah tengok cerita ni kan. Tapi Vinafan buat parody, gila. Okay, Al-Farizi. Okay. Al-Farizi. Al-Farizi. Oh, assistant choreographer dia Chan Berju, weh. Okay, so Chan Berju jadi assistant choreographer, tapi Chan Berju tak jadi hero dalam parody kali ni. Maybe okay, settle So, Chan Berju jadi assistant choreographer dan dia tak jadi talent dalam video parody kali ni. Kenapa? Aku rasa maybe salah satu sebab dia Vinafan nak memperkenalkan talent-talent yang baru. Dia nak mengatakan yang selain Chan Berju, Rizal Alga pun ada talent-talent yang quite okay juga untuk diketengahkan. So, itu maybe strategi daripada Vinafan punya channel, daripada channel dia. So kita tak tahu. Apa-apa pun, muka brother Al-Farizi ni memang sama doh macam Sam Bangface. Malam ini kita punya malam ini. Kan sama kan? Tapi overall aku nak kata Vinafan bagus. Dia memang mantap sebab dia perkenalkan talent-talent yang baru. Memang salute Vinafan. And yang bestnya dia perkenalkan talent yang baru dan dia tak talent dia tu pun mantap lah. Dia punya expression muka, dia punya menari semua bagus. Tu yang mantap Vinafan ni. Dia bergandingan dengan siapa pun mesti power, mesti keren. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment dan subscribe Caxman channel. Tu bawah tu, kalau merah tu. So kita jumpa di next reaction video. Ciao.